Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nikmah binti Abdullah, pengarah bahagian pembangunan organisasi. Izinkan saya untuk berkongsi pencapaian BPO untuk sepanjang tahun 2025 yang sebenarnya mencerminkan komitmen kami untuk memperkukuh struktur penjawatan dan juga meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan awam di negeri Sabah. Tahun 2025 merupakan tahun yang mencabar bagi BPO kerana Jepun telah diberi tanggungjawab untuk menyelesaikan isu jawatan sementara dan kontrak di bawah MACC3 yang telah lama membelenggu perkhidmatan awam di Sabah dengan mewujudkan jawatan tetap dan berpension. Mengikut data yang kami ada, jawatan sementara dan kontrak yang terlibat adalah sebanyak 5,196 jawatan, dengan agensi yang terlibat adalah sebanyak 120 agensi. Dan untuk itu kami di BPO dikehendaki untuk menyediakan sebanyak 115 kertas penjawatan, dan pada tahun 2025 juga sebanyak 18 kertas penjawatan telah kita hantar ke JPA Malaysia, iaitu pada bulan November dan Disember, dan insya-Allah pada tahun ini baki sebanyak 97 kertas penjawatan akan kami hantar pada tahun ini, insya-Allah. Dan untuk makluman juga, kejayaan yang sangat besar bagi BPO pada tahun lepas adalah apabila JPA Malaysia telah meluluskan pengujudan jawatan sebanyak 58 jawatan tetap dan berpension yang melibatkan 3 agensi, iaitu Pejabat Daerah Kelabakan, Kigulu dan Sukau. Dan seterusnya adalah kejayaan kami dari segi pengukuhan perjawatan selaras dengan pelan strategik Jepun, di mana kami telah di mana 127 agensi telah terlibat yang melibatkan pengujudan jawatan, pengisian jawatan kosong, dan juga pada tahun 2025 kita telah diberi tanggungjawab untuk menguruskan perjawatan PSH. Dari segi PSH ini adalah pekerja sambilan harian, dari segi penyambungan kontrak dan juga pelantikan baru. Pada tahun 2025 kita telah meluluskan sebanyak 554 pengujudan jawatan baru yang melibatkan 41 agensi. Manakala pengisian jawatan kosong, 1,105 jawatan kosong telah kami isi dengan melibatkan 69 agensi yang terlibat. Manakala PSH pula sebanyak 607 jawatan telah diluluskan dengan melibatkan 17 agensi kerajaan negeri. Dan untuk semua eksersis ini, ia telah melibatkan implikasi kewangan sebanyak 64.8 juta setahun. Selain daripada itu, plan strategik yang seterusnya yang melibatkan kejayaan di BPO adalah sesi libat urus. Pada tahun 2025 kita telah disasarkan untuk melakukan libat urus sebanyak 44 kali, dan kita telah berjaya melebihi sasaran apabila kita telah mengadakan 65 kali sesi libat urus, di mana 10 kali sesi adalah bersama Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, iaitu melibatkan 20 agensi. Sesi libat urus ini adalah merupakan satu inisiatif kita untuk meningkatkan pemahaman terhadap isu cabaran dan keperluan perjawatan serta menyokong pengukuhan struktur organisasi berdasarkan kepada keperluan sebenar di organisasi. Yang keempat adalah dari segi audit perjawatan, di mana mengikut plan strategik kita disasarkan untuk melakukan 8 kali audit perjawatan. Tapi untuk tahun 2025 kita berjaya hanya 5 kali audit perjawatan, dan kekangan ini adalah disebabkan bahagian BPO terpaksa menumpukan perhatian untuk menjayakan eksersis penyerapan jawatan tetap dan berpension. Dan yang seterusnya adalah untuk penambahbaikan deskripsi tugas, di mana kita telah disasarkan untuk melakukan JD yang terbaru untuk skim perkhidmatan pembantu khidmat am X11 di 10 kementerian, dan kita telah berjaya mencapai 100%. Dan yang keenam adalah perkhidmatan skim terpencil. Untuk ini merupakan satu inisiatif kita untuk menukar mana-mana skim terpencil supaya mereka mempunyai laluan kerjaya yang lebih baiklah. Dan untuk tahun 2025 kita telah berjaya menyelesaikan satu jawatan
pegawai penyelidik sosial dan ditukarkan kepada skim dominan pegawai takbir grade N9. Semua inisiatif ini mencerminkan bagaimana komitmen BPO dalam melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan pengukuhan perjawatan, meningkatkan kecekapan organisasi dan juga meningkatkan seterusnya penyampaian perkhidmatan awam di negeri Sabah dapat dipertingkatkan dengan baik. Dan akhir sekali, bagi pihak BPO, saya ingin merakamkan setinggi penghargaan kepada Datuk Kepan dan juga TKP dan semua pengarah bahagian di atas sokongan, bimbingan dan juga kerjasama yang diberikan dalam kami menjayakan semua program yang telah dirancang pada tahun lepas. Tidak lupa ucapan penghargaan ini diberikan kepada semua kaki tangan saya lah di BPO di atas segala usaha, kerja keras dan komitmen dalam memastikan semua aktiviti dan perancangan di BPO ini dapat berjalan dengan lancar. Seterusnya saya akan berkongsi sedikit mengenai dengan perancangan BPO pada tahun 2026. Perancangan ini akan kami laksanakan bermula pada awal tahun ini seperti yang telah juga diminta kepada semua pengarah bahagian di Jepang. Program pada tahun ini akan diteruskan dan merupakan kesinambungan daripada program tahun lepas dan seperti juga yang terkandung dalam Pelan Strategik Jepang. Perjuangan BPO akan diteruskan dengan penyediaan kertas pengukuhan bagi eksersis penyerapan jawatan sementara kepada tetap fasa kedua, dan pada tahun ini sebanyak 97 kertas akan kita sediakan dengan melibatkan 102 agensi. Dan pada tahun ini juga BPO akan terus komited untuk mengadakan sesi libat urus dan juga perbincangan bersama JPM Malaysia melalui mesyuarat ataupun bengkel bagi memperhalusi lagi kertas kerja yang telah dihantar untuk meminimalkan sebarang query yang akan datanglah. Dan penghantaran secara by hand akan kita teruskan supaya untuk memastikan kertas kerja ini sampai dengan selamat ke tangan JPM Malaysia. Untuk tahun ini kita telah merancang penghantaran kertas kerja sebanyak 4 kali bermula daripada ujung bulan ini, Januari 2026, manakala bengkel pula kita cadangkan sebanyak 2 kali lah. Dan bengkel ini nanti kita akan jemput JPA dan juga beberapa agensi yang terlibat dengan kertas kerja pengukuhan. Dan yang seterusnya adalah sesi libat urus. Kita akan teruskan sebanyak 44 kali mengikut selaras dengan peran strategi, di mana libat urus ini akan dibahagikan kepada dua. Satu, libat urus strategik bersama Datuk Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Kepan, dan satu bersama BPO. Dan pihak kami akan menyasarkan agensi-agensi yang mempunyai isu dari segi pejawatan yang memerlukan penyelesaian segeralah. Dan aktiviti yang seterusnya adalah naziran ataupun audit perjawatan pun kita akan teruskan sebanyak 8 kali pada tahun ini. Dan beberapa agensi telah kami pilih seperti Jabatan Perlindungan Alam Sekitar, JAHIN, Jabatan Tanah dan Ukur, Perpustakaan Negeri Sabah, Jabatan Perkhidmatan Komputer, JPSM dan sebagainya. Naziran ini sangat penting untuk kami mengenal pasti apakah isu dan juga keperluan sebenar di peringkat agensi, sebab kadang-kadang agensi ini meminta pelbagai jawatan, tetapi kita akan turun padang untuk melihat sendiri keperluan yang mereka ada, sama ada berdasarkan kepada keperluan sebenar ataupun sekadar pengisian semata-mata. So kita akan cek semua ini melalui naziran yang akan kita lakukan. Dan untuk eksersis pengukuhan perjawatan juga, BPO bercadang untuk mengadakan lawatan penanda arasan. Dan pada tahun ini kita telah mengenal pasti 3 agensi yang terlibat, iaitu Pejabat Mufti Negeri Sabah, MUIS dan juga Jabatan Pengairan dan Saliran. Dan lawatan ini akan diadakan sama ada di Sarawak ataupun di Semenanjung, Malaysia. Aktiviti yang seterusnya adalah penambahbaikan deskripsi tugas
Pada tahun ini BPO memfokuskan kepada jawatan skim perkhidmatan setiausaha pejabat dan melibatkan 26 agensi yang telah dipilih lah. Dan mesyuarat jawatan kuasa perjawatan akan kita teruskan secara tahunan dan sebanyak 4 kali pada tahun ini. Dan yang terakhir aktiviti kami adalah mengadakan bengkel pemurnian data anggaran amulemen tahunan bersama Kementerian Kewangan Negeri Sabah. Ini merupakan aktiviti yang wajib lah setiap tahun dan kami cadangkan untuk diadakan pada bulan Ogos. Output daripada bengkel ini nanti adalah untuk menghasilkan satu buku anggaran amulemen yang akan dibentangkan dalam Dewan Undangan Negeri pada bulan Disember nanti. Sekian daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.